Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di episod kolaborasi Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong dan RHB Bank Berhad. Touch Heart Program atau program santunan hati ialah salah satu sumbangan RHB Bank Berhad untuk dekat bersama-sama dengan warga sekolah atau komuniti setempat. Bersama dengan saya, Nur Amanina, wartawan daripada My Best TV PSS Channel yang sentiasa membawakan liputan eksklusif secara langsung daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong. 25 Oktober 2025, jam menunjukkan pukul 9 pagi, di Dewan Pahlawan berlangsungnya satu program khas hasil kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong bersama-sama dengan RHB Bank Berhad, iaitu program Gotong Royong Madani Peringkat Kebangsaan yang melibatkan semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong, guru-guru, pentadbir sekolah, unit tingkatan 6 dan barisan pegawai RHB Bank. Program ini bukan hanya tentang kebersihan dan gotong royong, tetapi tentang perpaduan. Bagaimana warga sekolah, guru dan pihak luar berganding bahu menjayakan dengan semangat yang sama. Jom kita saksikan suasana sepanjang program ini berlangsung. Apabila pihak lawan tertawakan kemampuan, mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Mereka kata kau tak mampu kecapi semua itu, karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mahu. Teruskan semua itu dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan itu bermula dengan bismillah. Pastikan nawa itu ikhlas kerana Allah. Pertengahan itu tawakaltu ala Allah. Pasti di penghujungnya insya Allah kejayaan kan kau temui. Kejayaan kan kau temui. Saya sekarang Puan Norsyah, penolong kanan HEM Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong. Baik cikgu, saya nak tanya satu soalan boleh? Cikgu, bagaimana pihak sekolah melihat kepentingan program sebegini dalam pembangunan sasah pelajar? Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada TV PSS. Okey, baik. Untuk program ni sebenarnya kita memang menggalakkan sangat-sangat menggalakkan komuniti daripada pihak luar dan juga pihak IPG dan bersama pihak sekolah supaya keadaan sekolah kita bertambah ceria,
untuk aktiviti pembelajaran murid yang lebih efektif, dan saya percaya dan saya sangat berharap murid-murid dan pelajar di sekolah ini dapat menjaga kebersihan kelas, menjaga meja kursi masing-masing supaya tidak berlaku vandalism. Kita sangat menekankan perkara ini supaya murid lebih berdisiplin dan mengikut peraturan sekolah. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas persentuhan. Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu kongsikan sedikit perasaan pada cikgu pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini bersyukur, berterima kasih sebab ramai yang tolong hari ini daripada RHB, pelajar-pelajar, banyaklah kategori, pelajar forensik, cikgu-cikgu, pelajar program Mukayam Ilmi, pengawas. So cepatlah bersama-sama mengecat ni cepatlah siap. Itu saja. Terima kasih cikgu. Bersama saya sekarang salah seorang pegawai RHB Bank Berhad. Baik, Assalamualaikum tuan. Boleh puan perkenalkan diri dan puan daripada RHB Cawangan mana? Okey, saya Haliza binti Abdul Manan. Saya senior manager daripada RHB Investment Bank, Cawangan Taman Dawasih Perai. Betul. Terima kasih puan. Baik, boleh tak puan jelaskan apa perasaan puan pada hari ini? Oh, seronok. Hari ini seronok. Rasa dihargai. Seronok, kita seronok untuk bersama dengan pihak sekolah mendengar kebangsaan Bidung ni. Kita sangat seronok hari ini. Terima kasih puan. Okey. Boleh cik kongsikan nama dan cik daripada RHB Cawangan mana? Ya, nama saya Mia. Saya daripada RHB Bakar Arang, Sungai Petani Kedah. Saya punya perasaan adalah seronok sebab dapat bantu adik-adik mengecat untuk lewat SPM kan. Apa pun good luck tau untuk SPM. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak cik perkenalkan nama cik dan cik daripada RHB Cawangan mana? Okey, nama saya Amir Ashraf bin Rusli. Saya daripada RHB Kedah dan Perlis. Sebab saya jaga untuk dua negeri. So main hometown saya, rumah saya dekat Sungai Lalang saja. Baik, terima kasih cik. Baik, boleh tak cik jelaskan apa harapan cik pada program ini? Okey, harapan saya sebenarnya agak besar. So semua kita bercita-cita besar. Apa saja matlamat yang kita buat untuk satu-satu program, kita nak program ni semuanya menyentuh hati sanubari setiap pelajar, pihak sekolah, guru, mahupun termasuk sekali lah kita punya kaki tangan RHB sendiri. Sebab kita bekerja pula pada hari Sabtu. So kita minta student turun pada hari Sabtu. Guru-guru pun datang ke sekolah pada hari Sabtu. Semua bercita-cita tinggi nakkan satu titik lonjakan paradigma yang mana untuk perubahan. It's about tentang kebersihan dan juga kerjasama di antara pihak sekolah dan juga syarikat korporat. Baik, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Baik, sama-sama. Bersama saya sekarang, Cik Syahril. Ya. Baik, tuan, ada satu soalan yang ingin disoalkan, boleh? Boleh. Boleh tak tuan kongsikan sedikit tujuan dan harapan pihak RHB dalam menjayakan program gotong royong madani pada hari ini? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, in fact sebenarnya program ni berjalan tiap tahun. Ya, berjalan tiap tahun. Kita panggil program Touch Heart, RHB Touch Heart. Dia serentak berjalan di seluruh Malaysia dengan ASEAN, maybe Thailand, Singapore, Indonesia, dekat tempat yang kita ada cawangan lah. So serentak berjalan. So cuma untuk tahun ni ada program madani, program madani. Tambah sikitlah program RHB Touch Heart dengan untuk sekolah madani. I think ada listing lah given by government. Normally kita akan kita ada hari ni dekat Northern Region, Zon Utara, Kedah, Penang dengan Perlis. Kita ada dua location lah. Satu SMK Teluk Bahang dan dekat sini SMK Bidong. So programnya lebih kurang sama. Kita ada buat kutipan among staff dan kita ada buat donation untuk sekolah. Dan untuk kita akan check dengan sekolah lah which area that you need support, dan kita akan bantu sekolah yang kita mampulah. Terima kasih tuan. Juga terima kasih kerana memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong untuk membuat program ini. Ya. I think kami betul lah dapat coming here and do the activity together with the school. Ya, terima kasih. Terima kasih tuan atas menjawab soalan itu tadi. Ya, baik. Terima kasih. Bersama saya sekarang Tuan Haji Nur Azam, Vice President RHB Bank Berhad, Northern Region. Baik tuan, boleh tak tuan kongsikan sedikit perasaan tuan dan apa harapan tuan pada tahun ini? Okey. Pertama kali saya mengucap syukurlah. Pasal saya hari ini tarikh keramat 25 hari bulan 10 2025, saya sekali lagi sampai ke SMK Bidong Sekolah Angkat Madani dalam program RHB Touch Heart. So sampai hari ini alhamdulillah, terima kasih breakfast pada pagi tadi, dan kita menyantun pula adik-adik kita ataupun student perayu kita dengan Money Master program dan juga program penyerahan
3 buah smart TV kepada SMK Bidung, dan juga kita menyampaikan bantuan untuk student SPM dan juga STPM yang bakal menduduki peperiksaannya 23 hari bulan 11 ini kepada warga penuntut SMK Bidung. Dan juga program hari ini juga adalah program gotong royong madani RHB Tajhad, dan kita mengecat bilik-bilik darjah dan lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah. Jadi RHB rasa terpanggil lah untuk menyumbang ke dalam program corporate social responsibility ini. So saya dapat lihatlah sekolah ni dah lama, tapi it's a very warm welcome from all the student and the teachers of this school lah. Sangat teruja, sangat seronok, sangat happy, dan bersyukur juga kita dikurniakan cuaca yang baik, walaupun kita tahu hari ini negeri Kedah kalau ikut ramalan cuaca hujan, tapi alhamdulillah di Bidung hari ini tak ada hujan. Kan, jadi cuacanya mendung, tak panas, dan sesuailah untuk aktiviti yang kita buat hari ini. Jadi program pada hari ini berlangsung RHB Tajhad ni satu Malaysia. Jadi untuk wilayah utara ataupun northern region ni, dia berlangsung satu di Sekolah Menengah SMK Teluk Bahang dan di Kedah di SMK Bidung. Jadi kita sangat berbesar hati dengan SMK Bidung. Baik Tuan, itu saja. Baik, terima kasih. Ada lagi ke? Tak. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih kerana sudi memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung untuk menjayakan program Tajhad. Terima kasih kembali. Terima kasih Tuan. Baik.